Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Yeza. Okay guys, so sekarang ni dah pukul 3:30 pagi. Dan sekarang ni aku buat konten ni seorang-seorang tau. Ini dah kali kedua dah aku retake. Tadi telefon aku jatuh, minta maaf ya. Telefon ni dia tak stabil pula dia punya ni. Sebab aku tak pakai stand tau. Aku stand pakai benda-benda yang ada kat bahagian belakang tu. Itu je benda yang aku boleh stand. So kita nak bercerita pasal jin pula. Konten lepas kita cerita pasal santau, santau, sihir, apa benda semua lah. Hari ni kita nak cerita pasal jin pula. Macam mana jin tu boleh menegur manusia, macam mana jin tu boleh menyerupai manusia, apakah tanda-tanda gangguan jin, dan macam mana jin tu boleh keluar daripada badan kita tu. Dia ada proses dia macam mana tau. So kita tengok video pertama dulu. Video pertama ni dia mengenai macam mana seorang jin tu boleh menegur bacaan manusia. Kau faham tak? Jin ni dalam dunia kita ada dua jin. Jin Islam dan jin bukan Islam lah. Basically kalau jin yang tegur baca ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran ni biasanya jin Islam lah. Sebab dia belajar, sebab dia Islam. So kita nak tengok lah macam mana dia boleh menegur bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tu di kala manusia tengah membacanya. Dia pandai menegur lah. So aku kena cari video tu terlebih dahulu. Sekejap. Okay, aku dah jumpa video dia. So kita akan masuk dalam dunia TikTok. Kita tengoklah macam mana. Okay, so ni video dia. Ada jin Islam tegur bacaan Faizal. Saya merehatkan badan dekat kerusi itulah sekejap. Jadi saya tutup lampu. Jadi bila nak hampir terlelap tu, saya dengar belakang saya ni adalah satu pintu tu. Pintu office yang ada apa tu? Stopper tu yang berat, yang magnet tu kan. Bila kita tarik baru dia akan terbuka. Dia takkan terbuka kalau kena tiup angin ke apa. Jadi belakang saya ni pintu. Bila saya baring tu, saya dengar pintu belakang ni terbuka. Dia terbuka kan. Lepas tu dia tertutup. Dan hati saya, dalam kedai ni aku seorang je duduk. Siapa pula buka pintu ni kan? Belakang tu surau. Belakang surau tu adalah bilik air. Jadi saya terfikir, siapa yang buka pintu ni? Sedangkan aku duduk dalam seorang dekat dalam premis ni. Saya diam. Masa tu badan tak boleh bergerak. Mata je terbuka. Saya diam. Lepas tu saya dengar bunyi pipe dalam toilet terbuka. Dan sekitar dalam beberapa minit, kemudian saya dengar bunyi slipper basah. Slipper basah berjalan setapak demi setapak. Dia buka, kedengaran buka pintu surau. Tapi dia tak senyap macam tu je. Selipar tu dia terus jalan setapak. Saya boleh dengar tak bunyi selipar basah? Ya, selipar basah, tahu lah. Setapak dia buka balik pintu yang saya baring tadi tu, belakang kepala. Dia buka, lepas tu tutup. Lepas tu dia senyap. Saya ingat dia terhenti kat situ. Tak, rupanya benda tu dah berada depan pintu. Dia tutup. Ingatkan saya ingat dia belakang pintu, tapi dia dah depan pintu. Depan pintu, abang nampak? Tak nampak. Tapi bunyi selipar tu, Selipar tu lagi dekat. lagi dekat. Astaghfirullahaladzim. Lagi dekat. Setapak dia pergi, dia senyap kat situ. Saya dah agak, masa tu badan dah macam jam. Dah lah seorang. Mata terbuka. Saya cakap, ini belakang kepala ni, tak boleh nak dongak tau. Tak boleh keras. Kemudian baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul, semua berterabur. Dia dah bercampur lah. Al-Fatihah ke laut, Ayatul Kursi ke laut, semua dah ni. Dia tengah panik kan? Dah panik. Lepas tu saya baca lagi sekali Ayatul Kursi. Sampai nak habis dia tiup ke telinga. Abang tengah baca ayat kursi, dia tiup telinga. Dia tiup telinga. Kita dengar bunyi hembusan, dia tiup ke telinga. Dia tiup macam tu. Kali kedua saya baca, dia tiup. Kali ketiga saya baca pun, dia tiup lagi. So saya ambil keputusan untuk senyap. Tak nak teruskan bacaan. Saya diam je. Diam dalam keadaan sangat memang takut lah masa tu kan. Tertanya siapa sebenarnya kat dalam premis ni. Kemudian saya dengar bunyi cipar basah tu. Dia pergi ke arah belakang. Dia mengundur. Pintu tu terbuka lagi sekali. Dia tertutup. Dan saya dengar bunyi pintu surau dia buka. Pintu surau dia buka. Masa tu saya dah boleh bangun lah. Boleh bangun.
sekitar lebih kurang 20 minit ke apa, saya beranikan diri untuk pergi ke belakang. Bila saya buka pintu tadi tu, saya tengok depan surau tu memang selipar tu basah. Oh. Surau Macam dekat orang depan surau ada lepas selipar, ambil guys. wuduk. Hmm. Masa tu dah sekitar berlaku tu, proses dia agak lama sebenarnya. Dah sebenarnya nak hampir waktu subuh. Jadi keesokan harinya saya pun call rakan yang dekat Kelantan tak silap. Dia seorang guru tahfiz dan menceritakan apa yang berlaku tu. Dan dia bertanya, adakah kawasan tu ada padang? Memang ada padang. Okey, owner awak bekerja ni seorang Muslim ke? Memang Muslim, seorang tuan hajah dan haji. Dan kawasan situ memang banyak hutan. Dia kata memang banyak hutan. Okey, dia kata macam ni. Sebenarnya makhluk yang berada semalam tu jin Islam. Dia pergi ke tempat premis orang Islam. Kebetulan tempat tu ada surau. Dia tumpang solat. Dan apa yang berlaku dekat awak masa tu, masa awak membaca Fatihah ke Ayatul Kursi ataupun ayat-ayat Quran, bacaan awak salah. Bacaan awak sangat salah, tajwid apa semua. Jadi dia Nak tiup, tegur. dia tegur dengan cara tiup supaya berhenti. Tapi awak baca lagi sekali, dia tiup lagi sekali. Sebab bacaan maksud awak tu dah salah. Oh dia bukan niat nak kacau. Dia Tak. suruh kita stop. Bacaan tafsiran Al-Quran awak tu dah salah. Awak menyebut sesuatu yang lain. Sebab tu dia tegur awak dengan saya merehatkan badan dekat. Rupa-rupanya ada juga jin macam tu. Dia tiup supaya dia nak tegur sebab bacaan dia salah, guys. Itu yang pertama. Itu lagi satu tau, dia tegur bacaan ayat Quran yang salah. Jadi pula jin tu, macam mana jin tu boleh keluar badan selepas rasuk? Adakah kita rasa feel better ke? Kita rasa macam penat ke? Apa ke? Kita tengok ya. Orang tu tiba-tiba sedar. Okey. Kita panggil kak, sedar tak? Dia keluar sendiri lah. Keluar sendiri. Okey. Kalau biasanya tak? Kita baca Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian kita akan baca satu ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat ke-25 berkenaan dengan syurga. So kita macam ajak dia untuk Masuk syurga. tertarik terhadap Islam. Okey. Maksudnya dengan ayat tu kita nak bagi tahu dia lah. Kalau kau masuk Islam, Kau ini dapat dia. ni. Okey. Dan jin sangat sensitif dengan ayat Al-Quran. So dia akan terkesan. Okey. So kalau jin yang betul-betul terkesan, dia sama ada dia menangis ataupun saya tanya je, nak masuk Islam. Biasa nak masuk Islam nak. Masa nak tu terus kita cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia akan ikut. Okey. Lepas dia ikut tu, kalau betul-betul dia ikut dan dia Islam, dia automatik akan keluar. Oh, like that lah. So itu sebab sedikit pasal jin. Daripada first ditegur bacaan ayat Al-Quran manusia yang salah, kepada kita ajak dia nak masuk Islam, guys. Aku macam yang korang tengok konten-konten lepas, aku pernah baru jumpa ustaz. Benda tu tak tipu tau. So something that ini benda baru yang aku belajar lah. Kita mungkin boleh ajak jin tu untuk masuk Islam lah. Rupa-rupanya aku baru tahu pasal ni ya. Kita boleh ajak jin untuk masuk Islam. Dan kita kena percaya dengan diri kita sendirilah. Kita kan baca ayat Quran. Kalau jin tu betul-betul Islam, dia Islam lah. Tapi apa salah kita tegur juga supaya dia tak kacau kita ke apa kan. Kita boleh tegur jin tu sendiri dengan cara kita nak masukkan, kita nak suruh dia masuk Islam. Daripada dia suka kacau orang lah, mengacau lah, kita boleh ajak dia masuk Islam lah. So ini satu benda ilmu yang baru yang aku baru belajar lah. Aku rasa korang pun baru tahu juga. So korang pun bolehlah dropkan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah, supaya aku boleh tahu apakah komen-komen ataupun pendapat korang di masa akan datang nantilah. Okay guys, aku rasa sampai sini lah konten kita kali ini, and I hope I'll see you guys again in my next video. Bye. Assalamualaikum. Bye.